Sebabkan hari ni craving something yang creamy and tak nak nasi, so today we're making creamy chicken Alfredo pasta. Ni kalau buat untuk family memang confirm habis and auto dapat pujian. Let's go. First, kita perlukan chicken breast and kita nak marinate ayam kita dengan olive oil, garam, and nak bagi lagi simple tapi sedap, kita perlukan onje seasoning. Dalam ni ada 7 campuran herbs yang kita dah pilih, sangatlah sedap and so far ramai dah bagi positif feedback. Guna dalam 2 ke 3 sudu je dah cukup. Marinate ayam dalam 1 jam, nak lagi lama pun tak apa. Then, cairkan butter atas pan and kita boleh masak ayam tadi. Nak masak ni senang je, just flip ayam dalam 3 ke 4 kali. Bila dah golden brown, boleh angkat and ketepikan. Now, cairkan butter, tambah bawang putih and bawang holland. Tumis sekejap dan kita boleh season kuah pasta dengan black pepper, serbuk thyme, garlic powder and sedikit garam. Kalau tak ada bahan tadi, ganti dengan onje seasoning pun okey. Masukkan cooking cream, air rebusan pasta, sedikit parmesan cheese and fresh parsley. Gaul-gaul, masukkan spaghetti kita, grilled chicken tadi, baby spinach untuk healthy and tomato bagi ada colour sikit. Kacau-kacau and siap. Serius sangat sedap pasta ni. Aku dah buat banyak pun still tak cukup. Wife aku kata next time wajib buat lebih. Rasa herbs dekat ayam tu just nice. Pasta pula creamy tak kering. Sayur pun cukup. Sekali gigit memang komplit semua. So ni wajib try.